Lipoh saya mu mi celuk. Kombinasi mi celuk hari ni. Lembut. Okey, assalamualaikum saya mu. Hari ni abang main dekat Hamka Station, Badak Bacok. Let's jom ikut abang saya mu. Let's jom. Saya mu ni lah kedai dia dah, Hamka Station. Let's jom kita tengok dalam kedai dia. Okey, saya mu tengok atas meja ni kayak makanan vendor. Lepas tu dessert macam jenis dessert ada saya mu. Penuh meja ni. Pilih macam-macam jenis pilih ada. Hak mana nak makan perut duyek pun ada sini saya mu. Tengok tu. Hak mana nak makan tupak sotong pun ada. Sekaya duyek pun ada. Panipuri pun ada juga sini saya mu. Pizza pun ada. Colek pun ada sini saya mu. Besar-besar duyek saya tengok tu. Kuning molek ke tu saya tengok. Mau shaking saya mu tu. Okey, hak ni pula buah kelapa laut dah. Bahagian ni duk tengah viral lah ni. Penuh. Bahagian ha. Okey, assalamualaikum saya mu. Hari ni abang main dekat Hamka Station, Badak Bacok. Saya mau tengok menu atas meja abang ni ke. Memang sangat-sangat meriah saya mu. Okey, mula-mula ni abang nak makan cendol pulut duyek dengan ABC. Tengok kemeriahan dia penuh saya mu. Mula-mula ni abang nak makan tengok ni. Cendol pulut duyek dia. Kemeriahan cendol pulut duyek dia tu penuh saya mu. Tengok dulu. Bismillah. Okey, saya mau tengok ni duyek dia ni. Tengok ko duyek dia tu kan kuning molek. Wow. Cendol pulut duyek ni saya mu kena panah-panah. Memang sangat-sangat puas hati. Pulut. Okey, ni ABC dia. Saya mau tengok ABC dia tu kan dia main dengan warna. Wow. Okey, ni pula abang nak makan mi celuk dah. Sini sahu mi celuk saya tengok. Penuh. Semakuk tu ke lipoh. 15 ya saya mu taruh ni bagai. Tengok. Makan lagu mana tahu saya mu tengok penuh. Tu bagai. Penuh yang. Kena belek dulu nak cari saya mu. Oh. Tu. Wow. Lipoh. Wow. Nak ambil mie dari ni pun payuh. Nak katanya lauk dia bubuh memang betul-betul banyak tu bagai. Wow. Daging. Sedap. Pak bawah laut tu ha. Banyak. Kalau abang ni makan 2 orang kenyang ni. Hak mana nak makan nasi ada juga dah. Ni abang order sup tulen. Saya tengok sup tulen dia. Oh, ketulen penuh saya mu besar tu ha. Kita ambil ni, letak dalam ni. Bubuh kuah sikit. Oh, puas hati saya mu. Kita terlalu kuah yang setara mana. Bismillah. Kita buat kombinasi sup hari ni deh. Kita ambil daging sikit saya mu. Cicoh dengan sambal belacan letak sini. Ambil perut bakar sikit letak sini. Daging harimau Melayu pun ada deh. Ambil sikit cicoh dengan colek hijau dia ni letak sini. Oh, kombinasi kita hari ni. Kalau makan sup, kalau tak ada telur dadah tak sah deh. Tak sempurna panggil. Ambil telur dadah sikit letak sini. Saya tengok kombinasi kita hari ni. Bismillah. Wow. Lembut. Dessert pun ada juga sini deh. Kalau ni abang nak makan sekaya duyek. Kali pertama abang nak makan sekaya duyek tu. Oh, bagus tu. Duyek sulah tu. Wow.
Ni Sekayo ni bila dia gabung dengan durian ni ke, sempurna molek rasa saya mu. Okey, ni pula abang nak terah durian krik dia deh. Kok mana nak makan tupak soto pun ada juga sini. Tengok tu. Bismillah. Berlemak molek tupak soto dia saya mu. Mana nak makan pulut durian pun ada deh. Okey, hak ni abang nak terah kelapa laut gabung dengan longam.